Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita pada sesi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu tingkatan 3 bersama saya Cikgu Siti Hajar binti Azmi. Baiklah anak-anak murid sekalian, kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan tajuk Laras Bahasa. Laras bermaksud gaya atau cara penggunaan sesuatu bahasa. Laras bahasa merupakan satu kelainan bahasa yang digunakan dan dianggap sesuai dengan situasi yang tertentu. Membaca dan memahami laras bahasa cerpen bermaksud kita bukan sahaja membaca cerpen secara literal iaitu bukan secara langsung tetapi juga memahami gaya bahasa, nada, maksud tersirat dan tujuan penulisan pengarang. Baiklah, anak-anak murid sekalian, kita teruskan dengan ciri-ciri laras bahasa cerpen. Yang pertama ialah menggunakan struktur ayat aktif iaitu subjek di depan, predikat di belakang dan ayat pasif di mana predikat di depan, subjek di belakang. Ciri yang kedua ialah menggunakan bentuk dialog atau kata bual. Ciri laras bahasa cerpen yang ketiga ialah terdapat penyimpangan ataupun penyelewengan dari segi morfologi iaitu golongan kata dan sintaksis iaitu jenis ayat. Baik, ciri yang keempat laras bahasa cerpen ialah menggunakan bunga bahasa, bahasa perlambangan dan kiasan. Baiklah anak-anak, masih bersama saya akan teruskan langkah membaca dan memahami laras bahasa cerpen. Yang pertama ialah kenal pasti laras bahasa. Di mana adakah bahasa yang digunakan dalam bahasa cerpen itu bahasa sastra, bahasa naratif ataupun dialog. Contohnya, angin senja membelai pipi tua, makngah dengan pilu yang tak bernotah. Ini adalah laras bahasa sastra. Langkah kedua ialah fahami makna tersirat di mana teks mungkin tidak menyatakan secara langsung perasaan ataupun mesej. Contohnya, langit mendung sejak pagi melambangkan kesedihan. Maksudnya di sini dia menunjukkan ada maksud yang tersirat. Baiklah anak-anak, langkah ketiga ialah perhatikan gaya bahasa iaitu simili yang menggunakan perbandingan seperti kata umpama, bak dan sebagainya. Metafora yang menggunakan perbandingan abstrak dan konkret. Hyperbola ialah perbandingan melampau dan personifikasi menggunakan sifat manusia kepada haiwan dan tumbuhan. Contohnya, hatinya remuk seperti kaca jatuh ke lantai. Ini adalah gaya bahasa simili. Langkah keempat ialah analisis nada dan emosi. Adakah cerpen yang kita baca itu bernada sedih, gembira, patriotik, misteri dan nostalgia? Contohnya, nada melankolik jika kisah berkisah kenangan lalu. Dan langkah yang kelima ialah fahami watak dan latar. Watak yang digunakan dalam cerpen adakah menggunakan bahasa sesuai dengan umur, latar dan budaya. Contohnya, kalau watak remaja, aku tak peduli apa orang kata. Ia menggunakan gaya santai. Baiklah, anak-anak, itu sahaja daripada saya. Kita meneruskan pembelajaran pada sesi yang seterusnya. Sekian, terima kasih.